Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Hai semua, selamat datang ke podcast TV Arzai at PBIKL. Tempat kita sembang santai, kongsi inspirasi dan selami dunia buku dengan lebih dekat. Saya Nurin Izzati, hos anda untuk hari ini. Dan semestinya saya akan menemani anda sepanjang podcast ini. Jadi jangan ke mana-mana sebab banyak perkara menarik menanti anda. Segmen kali ini, tetamu kita ialah pengunjung-pengunjung Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Jadi boleh saya teruskan kepada soalan pertama? Boleh je, boleh. Baiklah, soalan pertama saya, anda ni jenis pembaca yang suka novel, motivasi ilmu ataupun komik? Bagi saya lah, saya lebih suka novel. Kenapa tu? Sebab saya lagi suka jalan cerita je. Kalau motivasi ilmu, walaupun saya baca motivasi ilmu juga, tapi saya lebih suka jalan cerita tu sebab saya boleh berkait dengan protagonis ataupun orang-orang dalam cerita tu lah. Itu yang saya suka. Baik, tak semua orang tahu suka baca novel ni. Jadi abang ni kira rare jugalah Baiklah, soalan kedua, apa yang buat anda semua tertarik untuk datang ke PBIKL tahun ni? Kita orang tertarik pergi sini sebab kita orang ni sebenarnya menggemara buku. Jadi kita orang nak buru buku apa yang menarik semua tu. Dan ada daripada fakulti filem, fakulti animasi yang pergi sini nak tengok apa ada kat sini. Tengok kat sini ada robot, ada TV show semua tu. Jadi kita orang banyak variasi lah. Ada nak pergi memburu buku, ada nak pergi tengok je. Dan lagi lah. Jadi kiranya boleh tambah knowledge jugalah. Lebih kurang macam tu. Okey, baik. Sedar tak sedar, kita sudah sampai ke penghujung podcast. Sebelum kita tamatkan podcast pada hari ini, ingatlah bahawa ilmu itu merupakan pelaburan yang takkan pernah rugi. Mungkin hari ini kita penat belajar, tapi suatu hari nanti usaha itu akan membuahkan hasil. Jadi, tunggu apa lagi? Mari beramai-ramai datang ke PBIKL yang akan berlangsung dari 29 Mei hingga 7 Jun di PWTC Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan bye. Bye.